pada jadi kita sama sambung belajar ataupun kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lainnya. Biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Ta'ala yang bersyukur berpengurusi Surau Al-Ihsan Kampung Sedaran Baru, dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Surau, Warisan EDK Surau, mengasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, pertama saya ucapkan salam Zulqa'dah. Syawal dah habis, Raya pun dah habis. Raya pun satu hari itu, bukan sebulan, kan? Raya satu hari. Dalilnya apa? Iaitu sunat bertakbir satu Syawal sahaja. Itu pun lepas sembahyang sunat hari raya dah tak sunat takbir dah. Kemudian yang kedua, dalilnya 2 Syawal sudah disunatkan berpuasa. Habis macam tu tak boleh pergi datang ziarah tak ada masalah. Ziarah sepanjang tahun pun boleh. Maksudnya 2 Syawal sampai 30 Syawal lajak sampai setahun berziarah, itu atas dasar ziarah lah. Tak berdosa. Yang jadi berdosa kalau seseorang beriktikad bahawasanya hari raya Idul Fitri itu sebulan atau lebih sebulan, ataupun jejak sampai ke raya haji contohnya, itu yang jadi haram dosa itu kan. Kalau ziarahnya tak ada masalah. Tapi kalau ucapan maaf saya batin tak ada masalah, memang disuruh minta maaf sepanjang tahun. Saya 2 Syawal sampai 30 Syawal tu masih ziarah, tapi saya dah tak 2 Syawal sampai 30 Syawal tu saya dah tak sama raya maaf saya batin lah. Jadi salam 2 Syawal maaf saya batin. Orang boleh juga salam 2 Syawal. Tapi lah, kita tak menerangkan je lah. Kalau nak menerangkan masa tu jadi panjang cerita kan. Pendek je kan. Sekadar pemberitahuan bahawasanya raya itu 1 Syawal sahaja. Baik. Kemudian saya ingin mengucapkan juga terima kasih masih lagi menjemput ya. Kadang-kadang biasanya dia cuti terus. Ada tempat-tempat lah, bukan sini tempat lain ada. Memang ada satu tempat ni sebelum cuti Ramadan tu dia dah cuti kan lah. Cuti terus lah, atas alasan jelah adalah sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Mudah-mudahan betul lah itu alasannya. Tapi kalau sekadar alasan tapi ada sebab lain, sebab saya tempat lain kadang-kadang ada ngajar tauhid, sini fikih, tempat lain ada ngajar tauhid, tasawuf. Jadi bab tauhid ni kalau bab fikih hukumnya wajib, sunat, harus, makruh, haram. Maknanya yang baik itu ada wajib, ada sunat, ada harus. Yang tak baik itu makruh dengan haram. Ada banyak lah yang baik tu kan. Kita yang baik. Ini tak baik. Tapi bila bab tauhid, dia dua je, Islam atau kafir. Betul Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Islam lah. Bukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kafir lah. Ada kalau yang bukan kafir pun sampai tahap sesat. Maknanya Ahlul Bid'ah. Jadi mungkin ada bab-bab perkara-perkara yang saya sampaikan di kitab tu ada yang mengguris hati. Sedangkan saya tak berniat nak mengguris hati sesiapa. Kan? Nak menyampaikan saja. Dan saya pun pesan
Saya tak isytiharkan mana-mana kumpulan, mana-mana nama sebagai sesat dan sebagainya. Saya sebut sesiapa yang berfahaman begini maka sesatlah, seperti yang ada dalam kitab, seperti apa yang dituliskan oleh para ulama. Yang menetapkan sesat tak sesat itu bukan saya, para ulama. Saya cuma menyampaikan. Banyak kali juga saya pesan, saya bukan ulama, saya bukan baca kitab ulama. Jadi kalau ada yang tak setuju tu, jangan marahkan saya. Melainkan saya tersebut lain daripada kitab ulama. Kalau kitab ulama sebut begini, ustaz sebut lain, itu mungkinlah. Dan itu pun saya minta tegur daripada pihak tuan-tuan. Banyak juga tempat-tempat yang saya tersalah, tersilap. Jadi tak ada masalah untuk tegur saya, dengan hati terbuka, menyambut teguran. Cuma dengan syaratlah, teguran itu memang daripada kitab-kitab juga. Kalau teguran kosong tanpa sandaran kitab, boleh dipertikaikan lagi lah. Baik, jadi terima kasih masih menjemput saya. Saya mulakanlah macam biasa dengan kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Jauharul Ma'ruf Kemudian Berhati Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani Kelantan, yang telah dinukilkan dari kitab Ubabul Hadis, kitab Sarifati Hadis bagi Syekh Al-Alim Al-Alam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Sebelum saya terlupa, mohon tuan-tuan doakan guru saya sakit, dah lama ni sakit ni, mudah-mudahan cepat sembuh, insya-Allah. Baik, ke surat 11, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darjat. Suratul Mujadalah ayat 11. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukminin dengan 700 darjat. Tafsiran Ibnu Abbas. Barang yang antara satu darjat pada satu darjat itu perjalanan 500 tahun, seperti barang yang antara langit dan bumi. Ini kelebihan orang Islam yang beriman, yang berilmu, berbanding orang Islam yang beriman yang tanpa ilmu ataupun kurang ilmu. Sangat beza darjat. Berapa darjat bezanya? 700 darjat. Satu orang dia beribadat, sembahyang dengan ilmu, maknanya dia belajar rukun sembahyang, sunat-sunat sembahyang, dan sebagainya. Dengan satu orang yang sembahyang juga, sama, dia punya caranya sembahyang sama, tapi dia rupa-rupanya ikut-ikutan ataupun ikut-ikutan, maknanya ni ikut-ikut, bukan dengan dasar belajar, maka berbeza dia punya darjat. Macam juga orang makan Panadol, orang sakit makan Panadol, dia demam, dia makan Panadol. Dengan pergi klinik, doktor cakap orang sakit apa, demam berapa hari dah? 3 hari. Dia bagi ubat Panadol juga, sama juga. Tapi kena bayar. Kenapa? Dia punya pengetahuan tu, kalau 3 hari dia pesan 3 hari ni awak makan ubat, tak baik, habis ubat ni tak baik, datang balik. Pasal apa? Wah, ini saja ni biar beli ubat. Tak, ni dosnya begian. Dah baik, dah tak payah tambah dos. Tak baik, tu tambah dos lagi. Tak baik juga, betul refer pakar. Pasal apa? Demam ni, kalau kita biasa demam penyakit biasa lah. Dia rupanya punca petanda penyakit-penyakit lain juga. Demam rupa-rupanya petanda penyakit, katalah denggi contohnya. Mula-mula dia kena demam dulu.
Itu memang refleksi badan kan. Rupanya demam tu minyak demam biasa, rupanya petanda alamat penyakit lain contoh kan. Jadi ilmu dia tu ubatnya sama harga, lebih kurang lah, Eufamol ke Panadol ke lebih kurang. Tapi ilmu dia tu, awak sakit sekian, ubatnya sekian, sakit sekian, ubat sekian. Itu dia belajar bukan sekejap, ngapal dia nak ngapal nama-nama penyakit, nama-nama ubat, apa bahan kimianya, bukan senang lah. Dah perah otak. Jadi kita bayar tu apa dia panggil, konsultan dia tu, dek kerana susah payah dia dapatkan ilmu tu. Ya, baik. Jadi itu perbandingan orang yang ada ilmu perubatan dengan orang biasa. Dan juga apatah lagi orang yang ada ilmu agama dengan orang yang tak ada ilmu agama atau kurang. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Taala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama, seperti bermegah-megah ia dengan darah orang mati syahid. Ini yang cakap Ibnu Abbas, bukan Ustaz Aidil, saya nyampaikan. Allah Ta'ala bangga dengan dakwah ulama. Salah satu dakwah ulama ni kitab-kitab para ulama ni. Nak mengarang kitab ni dia bukan macam karangan SPM. Ambil satu isi, ada satu soalan, huraikan. Gunakan istilah imbakuk, contoh kan. Isi, mengapa, bagaimana, ada contoh, ada penegasan, peribahasa, itu SPM punya karangan. Nak dapat 350 hingga 500 patah perkataan tu, itu digoreng tu. Bagi banyak goreng, bagi banyak markah. Itu karangan SPM. Kitab para ulama ni dia bukan karangan SPM. Dia nak dapat dia kena belajar daripada bahasa Arabnya, belajar Quran hadisnya, belajar menghafal Al-Quran tu, kemudian menghafal beribu-ribu hadis, barulah keluar hukumnya sekian-sekian. Itu asal daripada Quran dan hadis, kemudian turun lagi lah. Maknanya turun maknanya yang asal betul kitab tu, kitab para ulama daripada Quran hadis dikeluarkan hukum. Kan, iaitu imam madhab, dipanggil imam madhab, imam madhab yang 4. Asalnya madhab ada banyak. Zaman Rasulullah SAW hanya satulah madhab. Apa-apa masalah terus tanya secara langsung dengan Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW wafat, setiap sahabat tu ada madhabnya sendiri masing-masing. Maknanya kefahaman dia masing-masing daripada Quran dan hadis. Kemudian akhirnya yang diterima sekarang ni hanya 4 madhab. Asalnya masih banyak lagi madhab, tetapi yang diterima sehingga zaman sekarang ni, akhir zaman ni 2026 ni, 1448 Hijrah ni, hanya 4 madhab, iaitu madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Dari segi fikih, dari segi ibadat, nakahat, muamalat, jinayat, faraid. Kenapa hanya 4 ni sahaja yang ada dokumentasi penulisan kitab? Ini hukumnya ini hukumnya ini, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Maknanya kalau beramal selain daripada 4 mazhab ini, boleh jadi salah. Boleh jadi salah, taklah kata salah. Saya ikut Quran hadis semata-mata, tak ikut 4 mazhab. Boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Kenapa? Kalau awak memahami Quran dan hadis sendiri dengan syarat yang diterima oleh syarat, maknanya syaratnya tu mesti menguasai 15 cabang ilmu, maka sah awak punya amalan tu, awak punya mazhab tu. Tapi kalau tak cukup syarat dan awak tak cukup syarat, berlainan dengan 4 mazhab yang ada,
menentang pula, mengatakan pula mazhab yang ada tu salah, bahayalah, bahaya. Ya. 4 mazhab ni pun tak menyalahkan satu sama lain. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri belajar dengan Imam Malik, yang gurunya Imam Malik. Tapi ada mazhab sendiri. Dia tak ada pula Imam Syafi'i kata sebenarnya mazhab Malik ni salah. Tak ada. Mazhab Maliki ni salah. Tak ada. Jadi ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW, perpecahan umatku satu rahmat. Perpecahan dari segi ilmu fikih dari syariat. Maknanya ada masyarakat tertentu, contohnya di Malaysia, sesuai mengamalkan mazhab Syafi'i. Contoh kat Malaysia ni dikelilingi oleh laut. Jadi makanan kita kat laut tu bukan ikan saja. Dia ada udang, sotong, macam-macam jenis lala. Ya tak? Macam-macam nama kan. Itu semuanya termasuk dalam ikan dalam mazhab Syafi'i, halal. Ada masyarakat di tempat-tempat lain yang masyarakatnya jauh daripada laut, yang ada makanan-makanan darat lah. Jadi ada hukum-hukum tertentu. Contoh lagi, di tempat-tempat yang agak miskin ataupun susah untuk mendapatkan pakaian, jadi batas auratnya lebih ringkas. Batas auratnya dalam sembahyang kubul dan dubur saja. Best Ustaz tu. Kalau dalam sembahyang sah. Ya tak? Kubul dan dubur. Tapi kat Malaysia jangan buat macam tu. Awak senang nak beli pakaian yang mudah, ada rezeki, jangan pula saya saja-saja nak bermazhab Maliki. Boleh, tapi kalau masyarakat faham tak apa. Kena pula satu jemaah semua macam tu dah payah nak bukan tadi kan. Jangan. Sebab kalau semua masyarakat faham tu tak ada masalah. Masalahnya yang tak faham nanti jadi viral dan jadi sesat menyesatkan. Sedangkan contoh di Afrika contoh kan, bermazhab Maliki contohnya, atau tempat-tempat lain. Jadi dia nak dapatkan pakaian tu susah, makanan tu susah lagi pakaian. Jadi ada kelebihan, setiap mazhab tu ada kelebihan dan sesuai dengan masyarakat yang mengamalkan. Kita sendiri pun yang bermazhab Syafi'i, yang pertama wajib kita berfahman mazhab kita ni yang terbaik hujahnya, dalilnya. Dan memang pun mazhab Syafi'i antara mazhab yang paling kuat dalilnya. Kita sendiri yang bermazhab Syafi'i ini pun ada ketikanya tak dapat nak menjalani mazhab kita sendiri. Seperti saya sebutkan sebelum ini banyak kali lah, bab haji, ketika tawaf, tawaf wajib ada wuduk. Jadi kalau bersentuh kulit lelaki perempuan walaupun tanpa syahwat, yang bukan mahram, yang boleh berkahwin, batal air sembahyang. Jadi ketika musim haji ramai orang bercampur lelaki perempuan, unsa, jadi andai kata tersentuh kulit, andai katalah mungkin susah jumpa, tapi andai kata berlaku, batal. Kena pula pusingan yang terakhir, kena pula batal dah, kena ulang balik daripada awal. Jadi agak sukar untuk kita lah sendiri menjalani mazhab kita Syafi'i. Jadi dalam kursus haji pun saya percaya ada diterangkan, kita boleh bermazhab dengan mazhab saya tak ingat mazhab Maliki ke Hanafi, Hanbali, bersentuh kulit lelaki perempuan tanpa syahwat tak batal. Tapi kalau bersyahwat batal. Tersentuh lain macam rasa kan, batal. Kalau tersentuh tak ada rasa apa-apa, tak batal. Itu rasa-rasa tu atas masing-masing lah. Saya tersentuh, Ustaz tadi, rasa ke tak rasa? Macam rasa, macam rasa batal.
Baik, jadi apa nama ni? 4 mazhab yang terima baik, sambung Jadi saya saya baik, terima kasih. Soalan yang bagus. Soalannya di luar kotak tu. Baik. Jadi Syiah itu bermazhab mana? Salah satu yang keempat ke tidak? Dalam pengamatan saya, sepengetahuan saya, tidak. Pasal apa? Keempat-empat mazhab yang disebutkan tadi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dari segi fikihnya berbeza, tapi dari segi tauhidnya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukti contoh, Imam Malik sendiri mengarang sebuah kitab Fiqhul Akbar, namanya fikih yang besar, tapi dalam tu ilmu tauhid berkisar tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mazhab-mazhab lain yang selain Syafi'i pun semuanya akidahnya sama, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Syiah ini, dia dari segi tauhidnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling asas lah, dia Syiah ni punya banyak, dia punya pecahan banyak, bukan banyak dia, banyak. Yang asasnya apa? Yang asasnya fahaman Syiah ni menolak kekhalifahan Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Malah ada tahap yang sampai ekstrim, membenci dan malah mengkafirkan. Dah tak terima khalifah tu berdosa lah. Berdosa lah. Pasal apa tu? Syariat lah. Sayyidina Abu Bakar tu khalifah, Sayyidina Umar khalifah, Uthman khalifah, pengganti pemimpin lah, menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, bukan mengganti jadi Nabi, tak, jadi ketua pemimpin negara. Tapi ada tahap Syiah ni sampai tahap mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Jadi memang jelas lah, tak diterima dalam Ahlus Sunnah, sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah Jamaah. Bila bertentangan dengan Ahlus Sunnah Jamaah, dia dikira bukan Islam. Dalam mazhab kita Ahlus Sunnah Jamaah ni, yang diterima hanya Ahlus Sunnah Jamaah. Selain Ahlus Sunnah Jamaah, salah satunya Syiah, terkeluar daripada Ahlus Sunnah Jamaah. Terkeluar daripada Ahlus Sunnah Jamaah tu terkeluar dari Islam. Bisa. Ya. Tapi dia tetap salah yang sama dengan dia percaya pada Rasulullah sama. Rasulullah SAW menjamin 10 orang sahabat masuk syurga, termasuklah 4 orang ni. Dia menolak hadis Rasulullah 10 orang sahabat ni. Bila dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, kafir mana masuk syurga. Syahadah itu Ya. Sama dengan kita juga. Ya. Tuhan dan Allah sama. Jadi macam mana, adakah masih dianggap bukan Islam? Dia bukan Islam. Baik. Satu orang dia mengucap syahadah, tapi kemudian dia mengaku dia juga Nabi. Syahadah dia tak diterima. Contoh kat Malaysia sendiri pernah berlaku, siapa nama ni, Abdul Qahar. Masyhur tu Abdul Qahar, dah dipenjarakan, dah dibebas pun. Jadi dia mengucap kalimah syahadah, dia baca surah Yasin, tapi dia mengaku Nabi. Syahadah awak tak diterima. Mengucaplah banyak kali sekalipun, dan bila dia nak bertaubat, dia bukan setakat dia kena mengucap syahadah, dia kena buang fahaman sesat dia tu, iaitu dia mengaku Nabi. Jadi kalau Syiah ni tadi, dia mengucap dua kalimah syahadah sama, tapi dia masih berfahaman Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman kafir, dia kena buang fahaman mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Uthman dan Umar tu, baru diterima syahadah. Itu syarat mengesahkan kalimah syahadah. Biasa ada sikap atas itu. Kalau kita mengatakan orang beriman, kita terbalik. Ya. Siapa mengkafirkan orang yang Islam, jatuh balik pada dirinya semula, maknanya dia tu jadi kafir, dia jatuh murtad.
Jadi dia ni mengkafirkan siapa? Sahabat ni yang dikafirkan ni. Bukan jalan-jalan. Sayyidina Abu Bakar, ya Allah ya Rabbul Karim, dia bukan saja khalifah, malah dijamin syurga oleh Rasulullah. Dia mengkafirkan. Jadi sangat beratlah tuduhan tu. Jadi itu pun salah satu sebab, walaupun dia mengucap dua kalimat syahadat, tapi dia mengkafirkan orang yang Islam, malah sahabat dan dijamin oleh Rasulullah sendiri dia jadi kafir. Jadi itulah dalil-dalil. Maknanya Ahlu Sunnah Jemaah ni, fahaman tauhid yang betul ni, dia tak boleh bercampur, dia tak boleh koktel walaupun sedikit, dia mesti bersih 100%. Jadi syahadahnya itu bukan hanya ucapan, malah fahaman-fahaman yang bukan Ahlu Sunnah Jemaah tu perlu dibuang. Itu satu Syiah. Dalam hadis Rasulullah SAW, panjang hadis tu, umat Yahudi pecah 71. Ni Rasulullah cakap ni, Yahudi pecah 71, bukan main banyak. Kita pun tak tahu sangat kan. Bukan kita lah, saya pun tak tahu, tak mengkaji bab Yahudi. Kita cuma tahu Yahudi macam tu lah. Tapi rupanya Rasulullah kata 71 pecahan dia. Nasrani pecah 72. Kristian pun pecah banyak. Yang saya tahu cuma tu Ortodoks, Protestan gitu kan. Rupanya 72 Rasulullah kata. Dan umatku yang mengaku Islam ni pecah 73. Pun banyak juga. Lebih banyak. Banyak Yahudi. Tapi maknanya banyak lah. Semua masuk neraka kata Rasulullah kecuali satu, yang mana aku dan sahabatku di atas dia. Maknanya syarah hadis tersebut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang 73 yang mengaku Islam ni semuanya masuk neraka kata Rasulullah, kecuali ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah ni masalah ini. Gitu begini. Saya lukis. Masalah tak ada sebab ini. Saya kena tuliskan supaya nampak dia dia punya ada ni ada rumah tu tak? Tak ada. Dan soalan yang baru kita makan. Baik, pertama sekali mazhab mazhabnya apa sebenarnya? Betul-betul. Mazhab ni cara ringkasnya fahaman. Nampak bahasa ini. Jadi fahaman. Mazhab ini adalah fahaman, pegangan atau pegangan. Baik, itu yang pertama sekali, erti dia. Kemudian dalam Islam ini, agama kita, agama Islam, ada 3 perkara asas yang lain. Semua yang ada. Yang tak ada buat. Tak ada. Tak boleh dikira. Alhamdulillah. Tak ada. Jadi agama Islam ini ada perkara-perkara asas yang paling utama sekali adalah tauhid. Tidak, maknanya dari segi tauhid. Kemudian yang kedua, selepas asas tu, asasnya yang paling bawah tapak ni, yang kedua barulah didirikan syariat. Kemudian atasnya lagi, ini tulisannya bawah atas bawah, jadi dia punya bayangan tu tauhid dulu, tapak syariat, kemudian barulah apa namanya tasawuf. Lepas tu baru ilmu-ilmu yang lain. Jadi tauhid ini maknanya kalau betul tauhidnya, maka syariat diterima, tasawuf diterima. Tapi kalau tauhidnya salah, maka syariat tak diterima, tasawuf walaupun yang ini diri.
Tauhid betul, syariat betul, tasawuf betul, jawapannya betul semua. Total dia kan. Tauhid salah, syariat betul, tasawuf betul, tetap salah. Tauhid salah, syariat salah, betul lah. Tapi tasawuf betul pun salah juga. Kalau diri kita salah, orang yang salah lah. Baik, sekarang ni tauhid ni yang diterima ni hanyalah mazhab atau pandangan atau fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian syariat yang diterima tadi Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Keempat mazhab syariat ini mazhab syariat. Mazhab syariat ini tauhidnya sama Ahlus Sunnah, Maliki juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hambali juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keempat mazhab syariat dalam Islam ini mazhab tauhidnya sama. Salah satu buktinya tadi Imam Syafi'i adalah kata-kata dia yang menunjukkan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Semuanya mengatakan fahaman mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keempat-empat ini diterima dari segi syariat dan diterima juga dari segi tauhid. Cuma mereka tak membahaskan tauhid secara banyak, lebih banyak membahaskan ilmu syariat lah. Ilmu syariat tu termasuklah ibadah, pengakahan, jinayat, muamalat, faraid. Mereka lebih banyak membahaskan ilmu syariat berbanding tauhid lah. Jadi mazhab ni asalnya maksudnya apa? Fahaman atau pegangan. Dari segi apa? Dari segi tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi syariat, empat ini yang diterima. Jadi mudah-mudahan dapat faham ni. Jadi maknanya bukan Sekarang ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukan hanya Imam Syafi'i lah. Ia bukan. Jadi keempat-empat mazhab syariat itu tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali juga fahaman tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia juga berpegang dengan salah satu mazhab yang empat ni. Kemudian selain Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi kan. Beliau juga fahaman tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berpegang dengan mazhab fikihnya yang salah satu dari empat. Jadi maknanya mereka ni yang ini siapa nama imam yang masyhur, iaitu Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam ni bukanlah buat tauhid baru, tak. Ia menyusun dalil-dalil Quran dan hadis berkaitan dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga berpegang dengan mazhab syariat yang empat. Mereka juga berpegang juga dengan tasawuf daripada ulama tasawuf. Jadi maknanya imam-imam ni semua dia pengkhususan ni. Contohnya kalau dari segi perubatan, si Aidil ni dia pakar mata. Contoh Aidil mana Ustaz? Yang penting bukan Aidil lah. Aidil lain lah. Yang ini namanya siapa? Ni Hakim. Hakim ni dia pakar apa? Ni pula dia pakar telinga contoh. Jadi kalau si doktor mata ni, kalau dia sakit telinga, dia pergi kat pakar telinga. Kalau
yang doktor telinga ni kalau ada sakit mata tu dia pergi kat doktor mata. Maknanya doktor tu lebih tahu pasal dia lah, tapi dia tak bergaduh. Maknanya bukan tak bergaduh, maknanya dia percayakan doktor mata tu, walaupun dia doktor telinga. Doktor telinga pun percayakan doktor mata. Macam itulah, maknanya yang ini pengkhususan dia. Imam-imam ni dia mengkhusus pada ilmu tauhid lebih berbanding yang lain. Yang lain dia ikut lah terus. Mazhab imam 4 mazhab ni pula dia mengkhusus pada pakar bab syariat, tapi dari segi tauhid dia ikut dia terus ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tasawuf ikut saja Imam Ghazali, Imam Junaid. Begitulah. Jadi apa nama ni, jangan kita terkelirulah perkataan mazhab tu sendiri, ya, maknanya pegangan atau tadi kefahaman. Tapi dari segi apa? Tauhid, fikih, tasawuf berbezalah. Cumanya saling melengkapi, saling memerlukan. Jadi macam negara kita perlu ada doktor pakar, perlu ada apa nama ni, pakar dari segi ekonomi, ada yang perlu pakar dari segi itu, dari segi ini kan. Kalau tak susahlah untuk negara kan. Jadi dalam Islam pun begitulah. Ilmunya tu asalnya dari Quran hadis. Semua ni ilmu dari Quran hadis ni. Dalil-dalilnya semua dari Quran hadis. Kadang-kadang dalam satu ayat yang sama tu digunakan untuk tauhid, ayat yang sama juga digunakan untuk fikih, ayat yang sama juga guna untuk tasawuf. Ada ketika macam tu, ada ketika berbezalah, ayat ni untuk tauhid, ayat ni untuk fikih, ayat ni untuk tasawuf. Hadis pun begitu. Pecah hukumnya tu daripada Quran dan hadis tu dengan kepakaran para ulama ni. Dan mereka ni semua apa nama ni, cukup syarat untuk memahami Quran dan hadis tu lalu mengeluarkan hukum. Dipanggil istinbat hukum, mengeluarkan hukum daripada Quran hadis. Kalaulah kita cukup syarat tu, iaitu 15 cabang ilmu tu dikuasai. Ilmu apa San? Kalau saya SPM dulu ambil science stream. Bukan, itu ilmu akademik. Dia ilmu apa nama ni, lughah bahasa Arab, ilmu badi', ilmu mantik. Wah, nak sebut 15 pun saya tak ingat. Jadi memang saya tak layak lah untuk nak sebut ilmunya pun tak ingat, apa lagi nak menguasai. Tapi maknanya tak mustahil kalau kita usahakan, kita kahwin, ada anak kita tu, kita usahakan dia masuk sekolah tahfiz, madrasah tahfiz, hafal Quran, masuk pula madrasah apa nama, hafal apa nama hadis. Tapi kalau boleh masukkan apa nama, madrasah yang belajar kitab-kitab tauhid, fikih, tasawuf dulu, baru lanjut pelajaran kepada belajar hadis dan sebagainya. Pasal yang wajib fardu ain tu tauhid, fikih, tasawuf. Macam sekolah agama Johor, tauhid, fikih, tasawuf. Bahasa Arab belajar tak? Belajar, tapi dia dah kira tak wajib. Yang wajib tu tauhid dengan Quran lah. Kalau agama tauhid, ibadat, Quran kan wajib. Tak lulus, tak naik darjah. Maknanya nak cerita, lepaskan dulu fardu ain ni, tauhid, apa nama, fikih, dan juga tasawuf ni, barulah sambung belajar yang lain. Katalah dapat belajar sampai 15 cabang ilmu, maka dia layaklah untuk memahami sendiri Quran dan hadis. Kalau berbeza daripada para ulama, tapi dia berdalilkan Quran dan hadis, tak apa, sah. Dengan syarat dia taklah apa nama ni, mempertikaikan apa nama para ulama yang dia punya hukum tu. Ini Imam Syafi'i ni salah ni. Awak keluar pendapat sendiri tak apa, layakan awak. Tapi imam sama imam ni pun tak ada menyalahkan satu sama lain. Awak mana-mana yang nak nyalahkan, bahayalah. Yes, sir. Syariah betul ya. Yes, sir. Dengan dia ni tak betul. Dalam ya, hari lain tak betul. tak betul. Memang Dua aliran Islam.
Satu lagi persoalan, habis sebelum ni dua imam ni lahir kemudian kan Ustaz? Maknanya Rasulullah dah wafat kan? Sahabat dah wafat kan? Ya. Habis macam mana pula yang Rasulullah sendiri dan sahabat sebelum kelahiran dua imam ni macam mana? Salah lah? Tak salah, sebab dua imam ni dia bukan buat tauhid baru. Dia daripada Quran dan hadis tu dia susun dalil-dalil dia. Malah susunan satu wujud, dua kidam, tiga bakar tu pun kemudian selepas dua imam, iaitu Imam Sanusi. Nombor satu wujud, dua kidam, tiga bakar tu, susunan nombor tu, satu wujud, dua kidam, tiga bakar tu, itu pun Imam Sanusi selepas daripada dua imam. Masa dua imam ni dia tak tulis pun satu wujud, dua kidam, tak. Dia mengumpulkan dalil Quran hadis berkaitan sifat wujud Allah, sifat wujud kidam Allah, bakar. Kemudian apa yang dikumpulkan itu sama persis, tak saling tak tumpah dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan dan para sahabat sampaikan. Habis kenapa dipanggil nama imam, nama Asy'ariyah Maturidiyah? Sebab dua imam ni dia susun kaedah pembelajaran tauhid, maka dinamakan kaedah tu sempena nama mereka. Sebab zaman Rasulullah SAW sendiri tak ada nama-nama ni. Tapi ada tak yang mengaku jadi Nabi zaman Rasulullah masih hidup? Ada. Dia ada buat nama lain tak? Dia mengaku Islam. Rasulullah, nama agama Rasulullah pun Islam juga. Jadi untuk mengelakkan zaman sekarang ni daripada keliru dengan semua orang mengaku Islam, yang 73 tu semuanya mengaku Islam, maka dibuatlah satu istilah kaedah pembelajaran tauhid Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kenapa dia buat macam tu? Butiran isi pelajarannya tu susunan daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Macam juga kaedah-kaedah baharu yang mungkin ahli sains ataupun ahli-ahli akademik yang lain bila jumpa sesuatu kaedah baharu, contohnya matematik, kaedah Muhdar, kalau tuan-tuan pernah dengar. Dia kaedah matematik yang mudah untuk hafal kiraan, matematik lah. Kalau pernah dengar Muhdar, nombor tu dia jadi cerita. Satu jadi tu, dua jadi wah, tiga jadi ga, jadi tu, wah, ga, belakang ujung. Lepas tu dia buat kaedah, macam mana lupa lah, saya pun tak ni sangat, tak ambil pop sangat dia punya kaedah kan. Dinamakan kaedah Muhdar contoh. Matematik sekarang, kalau tuan-tuan tengok anak-anak punya kaedah jalan kerja matematik tak sama. Kita nak ngajar balik, kenapa macam lain dia ada kaedah baru, dan nama kaedah tu pun ada dinamakan, ada yang tak dinamakan lah. Jadi maknanya Asy'ariyah Maturidiyah tu hanya nama kaedah susunan dalil supaya mudah dipelajari, sedangkan sama tak dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sama. Buktinya dalilnya Quran hadis. Kita belajar ilmu tauhid kan, kita ulang kaji wujud dalilnya apa, Al-Quran sekian, kidam dalilnya apa, Al-Quran sekian. Maknanya setiap sifat yang wajib kita pelajari, sifat wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari itu, ada setengah ulama kata 13, ada setengah ulama kata 20 tu, itu berdasarkan dalil Quran dan hadis. Dan perlu diingat juga, bukanlah sifat Allah itu hanya 13 atau 20. Sifat wajib bagi Allah tak terbilang. Kenapa belajar 13 sampai 20 je? Kenapa tak belajar semua? Bilangan pun kita tak tahu berapa banyak. Lagilah kita nak belajar semua kan. Jadi 13 dan 20 ini kita belajar, wajib dipelajari, itu yang ada dalam Quran dan hadis. 99 nama Allah juga adalah sifat-sifat Allah. Kenapa tak belajar? 99 itu dah termasuk dalam 13 atau 20. Jadi cukup belajar 13 atau 20 sifat itu, untuk kita mengenal Allah Ta'ala.
untuk melepaskan fardu ain ilmu tauhid, mengenal Allah Ta'ala? Mudah-mudahan terjawab kan soalan ni. Soalan ni sudah ada banyak dalam media sosial dekat internet dan sebagainya, dan jawapan pun dah ada sebenarnya, ya. Kita kena pandai mencari je lah, dan kena hati terbuka, kena buang emosi, kita kena betulkan niat mencari kebenaran. Mudah-mudahan dapatlah jawapan-jawapan tu. Ya saya ada hadis saya tak tahu bila kita ada zaman ni kita ada rumah yang betul kita ada kita ikut yang paling ramai tu tak betul. Baik, ikut yang paling ramai tu ada juga hadis Rasulullah, umatku tak akan berkumpul berjemaah dalam perkara yang sesat, yang salah. Jadi ada hadisnya macam tu. Jadi ajaran yang sesat ni bukan kira orang penganut dia, maknanya dia punya pendapat-pendapat ulama'nya tu. Setakat ni pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ni lagi ramai daripada yang sesat. Bukan penganut ni, maknanya dalil-dalil pendapat-pendapat para ulama tu. Itu salah satu dalil umatku tak akan bersatu, tak akan berjemaah dalam satu perkara yang sesat. Maknanya kalau penganut saja, dia macam undi kan. Siapa undi Syiah semua. Contohlah, katalah satu dunia ni lebih banyak yang mengundi Syiah daripada Ahlus Sunnah Jamaah, itu tak boleh jadi dalil. Yang didalil tu mana pendapat ulama tu. Kitab-kitab para ulama yang mengeluarkan pendapat tentang Ahlus Sunnah Jamaah, itu yang dipeganglah. Dan paling utama Ahlus Sunnah Jamaah tu dalilnya Quran hadis lah. Mudah-mudahan terjawab soalan tu. Jadi sebenarnya memang panjanglah perbahasan tentang Ahlus Sunnah Jamaah ni, dan salah satu ajaran sesat yang bukan Ahlus Sunnah Jamaah ialah Wahabi. Ajaran Wahabi ni dia memegang Quran dan hadis tanpa merujuk tafsiran para ulama. Kita Ahlus Sunnah Jamaah, sumber kita bukan hanya Quran dan hadis, tetapi ijma' ulama, iaitu kesepakatan ulama, dan qiyas. Maknanya kenapa tak ambil Quran hadis je? Kan itu lebih khalis, lebih suci, lebih murni. Nak campur-campur kenapa ulama? Quran dan hadis itu bahasa Arab, dan bahasa Arab yang bukan bahasa Arab biasa, bukan bahasa Arab komunikasi. Dia bahasa Arab yang tinggi. Untuk memahami Quran sendiri, orang Arab sendiri, dia kena menguasai 15 cabang ilmu. Orang Arab dia bahasa Arab, orang Arab, mother tongue dia memang bahasa Arab, lahir-lahir memang bahasa Arab. Assalamualaikum, orang lahir-lahir dia pun cakap bahasa Arab kan. Dia nak memahami Quran yang bahasa Arab tu, dan juga hadis yang bahasa Arab tu, pun wajib menguasai 15 cabang ilmu. Apatah lagi kita saja. Kan? Jadi bukan masalah kita mencampur adukan Quran hadis tu dengan pendapat ulama, tak. Ijma' para ulama ni, dia menguasai 15 cabang ilmu, dia memahami bahasa Quran dan hadis. Contoh, Al-Quran ni ada bahasa panggil mantik lah, bahasa mantik ataupun kias, kalau bahasa Melayu kiasan lah, bahasa Melayu kiasan ataupun peribahasa. Contoh kan, yang masyhur di kalangan orang Melayu, contohnya peribahasa apa? Membina masjid. Itu bahasanya apa? Kahwin. Biasanya lah. Ada yang bina masjid memang bina masjid betul. Bina masjid. Tapi kalau kiasan tu bina masjid maknanya kahwin. Jadi bina masjid tu salah satu bahasa kiasan. Lagi apa? Banyak lagi peribahasa lain yang dia kiasan. Contohlah tu, saya bagi contoh yang biasa tuan-tuan mungkin pernah dengar kan. Satu orang meninggal dunia, meninggalkan seorang balu, isteri lah.
lalu ada kawan ni kata saya turut bersedih, takziah apa semua, dan kawan baik saya ni meninggal dunia, dan saya tak sampai hati kerana keluarga dia, anak-anak dia masih kecil, jadi saya sanggup untuk membina semula masjid yang telah runtuh. Kan? Yang dengar pun macam, kau ni nak ziarah orang meninggal dunia ke? Nak apa? Rupanya dia dah simpan lama niat dia tu kan. Bininya pula cantik, contoh kan. Jadi dia pun sanggup untuk kahwin dengan bekas isteri kawan dia yang meninggal dunia ni. Akan contohlah, tapi dia tak cakap direct. Ataupun orang nak minang, ya, mutasyabihat, bahasa Arab ni mutasyabihat, samar-samar. Kami ni rombongan nak memetik bunga di taman. Yang faham, alhamdulillah. Kami ni bunga ada banyak, bunga mawar ada, bunga ini ada banyak. Maknanya nak yang mana satu kena tentukan. Itu yang faham lah, maknanya dia ada adik-beradik perempuan banyak, yang mana satu. Kalau nanti jadi Mariana kan, bercinta dengan adik sekali kahwin dengan kakak. Bukan, lain cerita sembilu kan. Tengok balik lah. Yang faham, yang tak faham, minta maaf, kami tak ada tanam bunga dah. Tak ada tanam bunga pula. Jadi maknanya bahasa Melayu pun ada kiasan, ada bahasa yang apa dipanggil, bahasa mempunyai dua makna lah, double meaning bahasa lain pun ada juga yang mempunyai peribahasa macam tu lah, kiasan. Terutamanya juga bahasa Arab. Lagi banyak bahasa kiasan yang perlu difahami. Lebih-lebih lagi Al-Quran pun banyak dalam tu bahasa kiasan dan apa istilahnya tadi, mutasyabihat. Ayat yang samar-samar, asalnya menyerupai, mutasyabihat, musyabbihat. Jadi mutasyabihat samar-samar. Dan ada juga ayat muhkamat, jelas, nyata. Kan? Contoh, seorang, ini bahasa Melayu lagi, seorang bapa marah anak dia, panjat pintu pagar. Panjat. Anak dia turun. Apa turun? Panjat. Anak dia faham. Itu marah tu, bukan suruh. Kalau budak yang tak faham, bagi panjat. Panjat, jatuh, mati. Orang Melayu kadang ajak ni cerita kan, tak faham bahasa, ujung tu mati. Itu kena sebut tu, nak mudah tadi. Siapa takut jadi doa kan, mak bapak ni tak bila-bila masanya tu makbul pula. Jadi kena hati-hati. Dan pernah berlaku kan, saya pernah cerita juga, kisah benar kan, anak dia pecahkan pasu mahal apa semua. Dalam hatinya pun dia tak cakap, dalam hati rupanya dia macam mana pecah pasu ni, pecah pada kau. Astagfirullah. Rupanya sampai tahun macam tu marah tu kan. 10 tahun ke 20 tahun kemudian anak dia jadi engineer apa semua, dalam tengah kerja apa semua tu terempak batu, pecah balik. Itu ingat balik 20 tahun lepas dia, astagfirullahaladzim, aku pernah terdetik. Dia bukan niat nak doa, hatinya terdetik. Mak dengan bapak kalau terdetik macam tu, cepat-cepatlah sebut na'udzubillah tadi, minta dihukum pada Allah daripada demikian itu. Takut dia doa makbul. Jadi makna nak cerita, patah balik semula tadi, kita Ahlus Sunnah Jamaah, kita punya sumber Al-Quran, hadis, ijma' ulama untuk memahami Quran, hadis dan juga qiyas sebagai sumber. Kalau yang bukan Ahlus Sunnah Jamaah, ada yang Quran saja menolak hadis, ada yang hadis saja menolak Quran, ada yang tolak dua-dua, hanya yang berakal. Ada yang sebahagian Quran, sebahagian hadis je, tak ambil semua. Ada yang Quran dan hadis semata-mata, menolak ijma' ulama dan qiyas tadi. Jadi walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia pegang Quran dan hadis, wajib juga kita bandingkan dengan kitab-kitab para ulama. Maknanya ijma' ulama tu kitab-kitab para ulama lah. Kita tak boleh tuduh dia sesat, tapi kalau berlainan dengan tafsiran para ulama, maka sesatlah dia. Al-Quran wajib kita rujuk kitab tafsir,
hadis, wajib kita rujuk syarah hadis. Mudah-mudahan terjawablah. Tak apa, nanti kalau ada soalan-soalan yang mendatang boleh kemukakan, kita bincang sama-sama. Jadi rasa cukuplah insya-Allah azan tadi, menjawab tadi soalan. Tak masuk pun kitab tak apalah. Untuk permulaan kita buka dengan pengenalan tadi mazhab dan juga ajaran-ajaran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, yang boleh saya sebutkan, yang masyhur lah Syiah, yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Wahabi yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Mu'tazilah. Dua ni agak masyhur dan hujahnya pun dah ada dah untuk untuk mengetahui kebenaran dan kesesatan Syiah dan juga kesesatan Wahabi. Mu'tazilah ni ada juga yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menolak Wahabi, dia menolak Syiah, tapi rupa-rupanya dia berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Jadi pening masa macam mana, jangan pening-pening, belajar, ulang kaji, mantapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita nampak, oh ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh ini bukan. Kita bukan nak cari salah orang, tak, kita nak jaga kita punya akidah. Tuan-tuan saya, bila-bila saja Allah Ta'ala panggil meninggal dunia, yang yang menyelamatkan kita tu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang yang lain pun betul juga, tapi maknanya keutamaan tu tauhid. Betul tauhid, betul lah semua. Contoh syariat, ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Syarat sah empat ibadat ni apa? Islam. Maknanya tauhid ni betul. Kalau tauhid ni salah, sembahyang cukup, ibadat semua cukup, pergi haji, ustaz pun nak pergi haji lagi, contoh. Tapi kalau akidah ni salah, tak diterima tu semua. Terima tak terima tu hak milik Allah Ta'ala. Yang cakap tak diterima ni para ulama ambil Quran hadis tu dari Allah Ta'ala. Kalau dia kata kan, ustaz, sembahyang tu diterima ke tak diterima oleh Allah Ta'ala, sah ke tak sah, itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja ustaz. Saya menyampaikan kata-kata ulama. Hukumnya kalau berdehem sembahyang batal sembahyang, itu yang cakap tu para ulama. Ulama tu ambil Quran hadis tu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah pesan, kalau sembahyang berdehem-dehem ni batal sembahyangnya, contoh. Jadi Allah Ta'ala taklah direct macam tu melalui lisan para ulama. Jadi adakah kita ni mengambil kerja Allah Ta'ala? Tidak. Kita nak tahu hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dari Quran dan hadis, dan kita tak dapat memahaminya, dijelaskan oleh para ulama. Lalu fahamlah kita, oh berdehem dan sembahyang tanpa ada masalah dalam bab bacaan wajib, batal sembahyang. Contoh kan, itu semua hukum daripada Allah Ta'ala. Panjang lagi dah bahasan, cukuplah kadang ni dahulu sedikit tentang ilmu lah dalam Islam. Yang paling utama tu tauhid, dan juga kemudian kita belajar juga ulang kaji syariat dan juga tasawuf. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar dan bincangkan jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.